Ramai orang ingat nak mula bisnes baju, tapi ramai juga cepat gagal. Jom saya share 5 kesilapan paling biasa orang buat. Pertama, semua benda nak jual. JC pun jual, uniform pun jual, baju event pun nak jual. Saya suggest fokus pada satu niche dulu. Yang kedua, lambat reply customer. Customer tak tunggu kita, dia pergi cari orang lain. Ketiga, tak tunjuk mockup design. Pelanggan susah nak bayang, last, bisa order je. Keempat, salah bilik supplier lambat, customer malah, order pun hilang. Kelima, tak buat marketing langsung. Ingat, walau desain cantik, macam mana pun orang tak kenal. So, tak ada sales. Kalau nak tahu macam mana nak elakkan semua ini dan tahu bisnes JC hantar ke 5 angka, follow saya sekarang. Banyak lagi rahsia saya nak share.